Hey kawan-kawan, kalau anda nak cari rumah 2 tingkat, nak saiz yang besar, ini you kena tengok. Untuk ni dia adalah 2 tingkat bungalow, saiz 55 x 75. Tapi ada 10 kaki, sini pun ada 10 kaki. So ni tempat sampah untuk elektrik semua adalah dekat sini. Ini foyer dia. Kita masuk, dia pintu besar, you boleh buat satu lah full height punya kabinet dekat sini. So masuk, dia takkan nampak you punya ruang tamu lagi. So kita ada satu powder room. Okay, lepas tu dekat sebelah kiri adalah you punya living room, dan dia boleh buatlah satu tempat study ke ataupun tempat untuk minum-minum ke. Bolehlah cecak-cecak punya area. Dan belakang dia pun ada 10 kaki punya tanah lagi. So bolehlah letak satu meja ke, kerusi kecil ke, boleh duduk luar. Sini untuk dining. Kalau nak letak meja lagi besar bolehlah, sebab memang dia luas. Dia total square feet ada 3,500 lebih. So memang dia besar. Dan ni kitchen. Ini dia buat satu tempat macam dry kitchen lah. Kalau you nak bakery punya macam biscuit ke, roti ke, bolehlah buat dekat sini. Dan ini dia buat satu wet kitchen. Dan sana buka, dia boleh pergi dekat yard punya area. Dan tambah lagi itu mid room. Dia ada satu mid room dengan satu mid room punya tandas dekat belakang sana. Nah itu ada rujuk lah. Kat bawah sini ada satu bilik. Ini untuk bilik tamu. Dia ada tandas sendiri juga. Inilah. Kalau you nak letak untuk bilik parent ke pun boleh. Dia ada tandas sendiri. Sini ada satu ruang lagi, you boleh buatkan kabinet lah. Dan di bawah dia adalah store room dia. Ini store room dia. So kita pergi atas. Lantai kita bagi laminate untuk floor. Sini second living hall dia. Atas sini ada 4 bilik. Nah, ini bilik ketiga dengan tandas. Memang luas, ini punya tempat. Ini bilik kedua. Ada beberapa bilang untuk bilik ni. So dia buat satu kabinet macam ni, dia boleh buatlah satu tempat untuk walk-in wardrobe. Ini bilik air ni lah. Tak ada sharing. Dan sini untuk bilik master. Dia boleh buat kabinet sebelah kanan dengan kiri. Jadi tempat untuk backup ke, kerja ke, boleh buat dekat sini. Ini bilik master. Ini king size lah, malas. Dan dia pun ada balcony. Nampak lebih cantik. Dan lagi ini dia punya master bathroom. Tengok, dia boleh muat untuk batak. Biasa untuk bungalow, CBD dia biasa tak mat. Ini boleh buat sebab dia memang cukup besar. So lagi satu untuk dia punya bilik keempat. Ini tandas dia lah. Ini pun tak ada share. Dan bilik keempat dia. So untuk yang bilik keempat atas ni semua boleh muat untuk queen ataupun king size. Boleh satu kabinet, lagi satu tempat meja. So sini boleh buat lagi satu. Kalau anda ada minat cari rumah bungalow yang size bersama kami, ada 6 bilik, 6 tandas, you boleh PM, kita tengok dekat showroom lah.